Baby klien saya dimasukkan ke ICU selama 2 hari dan 5 hari selebihnya di ward biasa. Manfaat hospital allowance yang diterima adalah RM1,500. Ramai ingat perunding takaful ni muncul bila nak sign up takaful je. Tapi saya nak kongsikan pengalaman saya membantu baby klien saya yang mengalami kecemasan dan memerlukan rawatan di hospital. Klien saya telah mengambil plan medikal untuk satu keluarga termasuk baby beliau yang baru lahir berusia 2 bulan. Satu hari, saya mendapat panggilan daripada klien saya bahawa baby beliau sukar bernafas dan ingin menggunakan kad medikal untuk rawatan di hospital. Tapi, apabila saya semak, saya dapati bahawa pelan yang diambil masih dalam tempoh menunggu. Oleh itu, saya menasihatkan klien saya untuk pergi mendapatkan rawatan di hospital kerajaan supaya dapat menuntut manfaat hospital allowance. Baby klien saya dimasukkan ke ICU selama 2 hari dan 5 hari selebihnya di ward biasa. Manfaat hospital allowance yang diterima adalah RM1,500. Tidak lama lepas tu, baby tersebut jatuh sakit semula dan kali ini tempoh menunggu telah tamat dan saya menasihatkan klien saya untuk memasukkan bayi beliau ke hospital swasta dan menggunakan medical card. Alhamdulillah, baby klien saya menerima rawatan sehingga pulih dan jumlah bil hospital sebanyak RM18,000 lebih dibayar sepenuhnya oleh takaful. Saya telah membantu klien saya dalam urusan GL untuk kemasukan dan discharge untuk memudahkan dan mempercepatkan proses mendapatkan rawatan sebaiknya untuk baby klien saya ni. Nasihat saya, jika ada kemampuan, ambillah perlindungan medical card untuk anak-anak kerana perlindungan boleh diambil seawal 14 hari. Dan kita tahu, anak-anak di bawah 5 tahun sememangnya mudah mendapat pelbagai penyakit dan kos rawatan boleh menjadi beban kepada ibu bapa. Dan kami sedia membantu untuk memudahkan urusan tuntutan dan menjawab segala persoalan anda. Sekarang pun dah ada apps yang memudahkan klien untuk rujuk segala maklumat tentang medical card sedia ada.